Datuk Seri Siti Nurhaliza hadir di Konti Radio Klasik untuk mempromosikan album Gema Bumantara. Kisah lagu ni, saya memang selalu follow aktiviti komposer hebat Indonesia ni, Melly Goeslaw. Jadi ada satu ketika saya buat konsert last year saya buat konsert dan dia hadir dalam konsert saya. Saya teruslah cakap pada dia, Ibu Melly, saya mahu lagu baru. Dia kata dia sangat positif. Melly Goeslaw ni, benda yang paling saya respect pada dia adalah, walaupun dia legend lah di Indonesia tu, dia legend kan, semua orang mengkagumi dia, tapi bila kita daripada artis lain luar negara, tak sama negara dengan dia, kadang-kadang kita ada jarak kan, tapi dia tidak, dia melayan kita ni macam kawan-kawan baik juga, macam hari-hari jumpa macam tu kan. Saya kata, saya nak lagu baru ya.